Sedap. Sedap. Yay! Good. Value for money. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hari ini merupakan hari Minggu, so banyak lagi orang yang tak balik daripada kampung. Hari ini hari Isnin, cuti di Pawali kan. So banyak lagi yang bercuti. Kalau nampak kat parking lot ni pun banyak kereta yang kosong. Selalu penuh ni. Selalu ni penuh. Jiran-jiran aku balik kampung lah. Kedai Cik Guli ni kat Wangsa Maju. Masakan Cina rupanya. Saya tak pernah makan. Kita hari ni satu Malaysia lah. Hari Deepavali, orang Melayu makan kat kedai Cina. Mana awak jumpa kedai ni? Sebab saya ada pengumuman kat situ, saya nampak, saya try. Untuk orang yang ragu-ragu, okay, kedai ni ada halal certified. Jom. Saya makan cakotiao goreng dengan wonton das untuk kuda-kudapan. And then wife makan sup putih ikan sup ikan putih. Sarawak punya. Dia macam laksa Sarawak punya ikan lah. Apa? Sarawak punya. Dia tahu macam tu lah. Asal. Sedap. Sedap. Saya cical sama sos. Sebelum kita makan ni laju. Lepas tu dia punya cakotiao pun rasa dia punya wok punya masak tu kan. Tu dia punya manis masin, flaming dia semua komplit lah. Cepat lah. So tu rasa macam Tak sampai 5 minit. tak sampai 5 minit, tak sampai 10 minit pun. Laju lah. Nak kata tak ada orang, ada je orang, ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 orang. Okay. 5 table ada. So kita orang baru selesai makan dekat kedai Cik Guli. So far makanan dia memang best, sedap. Pertama servis cepat, tak sampai 5 minit macam tu order, servis dah dapat. Kemudian makanan sedap. Harga pun actually quite murah juga. Lepas tu apa lagi? Halal. Yes. Sebenarnya banyak je orang lain yang makan kat situ kan. So kita orang dah settle beli kopi, dah makan. Lepas tu sekarang tak tahu nak pergi mana. Any idea tak korang? My wife beli kopi. Dapat free dua. Kopi pun dah dapat. So ke mana kita lepas ni? Actually, saya nak try kopi kawan saya. Dia baru buka kedai kat Kakak. Dia bukan baru buka kedai, dia baru pindah kedai. Dia expand lagi besar. Tapi once kita orang sampai tadi, Kedai dia penuh. Kedai dia cakap dia tak dapat dia tak dapat buat dalam masa yang cepat lah, sebab customer dia ramai. So korang boleh support Polecats Coffee Taman Melawati, okay? Tapi hari ni saya punya Zeus. So tanpa kita orang sedar, kita orang dah dekat KLCC. So macam mana ni? Kita orang kat KLCC, wife kata dia nak pergi Sephora, nak beli moisturizer katanya.
Kita tengok lagi apa game dia. Lepas beli moisturizer, dia nak pergi mana pula. Suruh balik rumah, tak nak balik rumah ni. Ni apa dia? Moisturizer. So, biasa pakai ni. Perasan kat rumah. Tapi yang ni Yang ni berapa harga? 190. Jawab kata 300 tu. Tapi dia tu satu set. Oh. Kita after pergi ke Sephora, kita pergi ke Isetan pula. Sebab wife nak compare apa? Barang-barang harga eye clinic apa? Klinik apa benda lah dia punya untuk muka dia. So kita tengok Isetan punya harga pula. Kebetulan hari ni hari cuti sekolah. So Atas di Pavali pula tu. Mana kembal betul. So ramailah family yang bawa ramailah orang yang bawa family ke KLCC. Cantiknya kolam. Kita dekat bahagian muka-muka punya skincare. Tu kita dah nampak klinik. So kita nak compare harga. Berapa harga klinik? Jom. Ada klinik for men. So sama harga dia. Yang warna yang mana? Pakai yang ni. Yang mana? Saya pakai yang ni. Tapi hari ni sebab saya lower sikit budget saya. So yang ni kot. Yang ni 125ml. Ni 50 je. Tapi ni lebih murah. Mana ni? Ni. Ya, ni lagi murah. So macam inilah jadi wanita. Setiap bulan diorang kena repeat barang-barang skincare ni kan. Actually wife aku memang aku nampak pun botol hijau klinik ni. So aku rasa okey lah, good investment juga untuk dia. So muka dia pun tak break out juga. Hidup berpasangan ni kenalah memahami each other kan. Oh, okey. Ingatkan bawah mata betul-betul. Betul, okey, ada voucher bang Yay, good. Value for money. Sebab Tahu je lah. Sorry. Value for money because dapat gift set daripada dekat Sephora tu satu moisturizer 175. Dekat sini dia bagi kita moisturizer, setting spray dan juga lip balm 175. Lepas tu dia bagi kita tester untuk apa nama? Sunscreen. Sunscreen. Yes. Lepas tu dia bagi kita extra 10% discount untuk products and then kita dapat lagi extra RM5 cash value. Ya, kan discount RM5. additional RM5 discount. So siapa-siapa yang nak beli produk klinik boleh jumpa Kak Eda. Ya. Kak Eda dekat Isetan KLCC. Rupanya lepas ni kalau nak beli produk kita kena consider juga tak spesialnya semua kena ke Sephora lah. Sebenarnya official counter tu pun lagi banyak promo-promo dia orang. So hari ni tanpa unexpected plan, wife dapat
wife ambil phone baru, iPhone 17 Pro. Kita tengok lagi apa game dia. Lepas beli moisturizer, dia nak pergi mana pula. Tadi actually sebenarnya dah unboxing lah, untuk check dia punya ada dented ke, ada malfunction ke apa ke. Tapi nanti yang warna orange tu tak ya, masuk. ada yang warna orange tapi terlalu cerah sangat. Nak formula. So ambil warna dark blue lah. Beli apa? Casing phone Casing phone dengan only. okay. And dapat perfume. Okay, jom. Sebenarnya kita orang tak plan pun nak beli iPhone ke, nak beli apa ke. It just memang datang, lepas tu wife punya phone pun pakai before this, pakai iPhone 11. So memang dah agak outdated sikit lah. Dia punya memori pun selalu full. Lepas tu dia nak buat kerja, kadang-kadang lag, battery health pun dah 66%. So I bagi nasihat, kata wajar lah you tukar before something happen kan. So yeah. So tadi after beli phone, kita orang beli kabel pula. Beli kabel total habis RM204. RM204. Tak termasuk casing phone. Casing phone RM109. So hari ni spend, Tak nak fikir. so hari ni kita orang keluar saja-saja je lah, tak ada hala tuju pun habis kat 300. Tak lebih. Beli klinik tadi. Beli klinik tadi berapa? 300 lebih. 300 lebih. So hari ni spend Dekat sini. 600 plus. Tapi nanti aku akan buat huraian, so korang value sendiri lah berapa yang kita orang spend for a day, today. Kenapa kita masuk ke TGV ni? Kita orang dekat wayang lah. Tak nak lah. Tak nak wife. Ya, Nak ni good mood. tak ada movie best. So kita orang tak balik lah. Ke nak pergi mana? Masa Levi's nak tengok apa tu. Kau balik. Tengok je. Ada RM100 punya rebate. Berapa? Dapat rebate 100. Tak apa. Sakit kaki lah. Saya masuk dalam mall je sakit kaki. Hati-hati. Oh dia ni tak format kan dah 3 kali je kan? Sebelah orang tu nampak macam Siapa? macam budak-budak. Warna biru? Micet. Kakak micet. Saya ni dah tukar handphone dan iPhone 11. lama dah lama dah. Wife pakai iPhone 11 and now jump to iPhone 17. So okay lah. Dah banyak tahun. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 6 series punya phone. 6 series berkata actually it's more than 6 years juga saya guna iPhone tu. Kau nak bagi ATM? Ramai orang? Kita makan, ada satu kedai dekat KLCC ni, which is yang kita orang dah makan 4-5 kali jugalah. Apa yang kita orang suka, kedai ni tak ramai orang. Selalu kita orang pergi tak ramai orang, tapi tak tahulah kali ni ramai ke macam mana. And then makanan dia pun simple, menu dia tak pelik-pelik. Kedai dia memang vibe untuk chill-chill. So kedai dia nama The Oriental Park. For 2 person, saya nak satu truffle french fries.
Yang ni sebenarnya apa? Miso hummus. Hummus ni saya tahu macam Arab punya something kan. Betul-betul. Dia makan tapi kalau dekat Arab dia pakai tortilla bread. Tapi dekat sini kita pakai focaccia. Oh, focaccia. Okey. So kita orang dah selesai makan. Overall lama juga kita lepak kat sini sambil kita kopi-kopi petang. Untuk ke tempat ni kita orang just jalan kaki je sebab betul-betul sebelah antara KLCC dengan Four Seasons. Kita nak pergi Decathlon. Kita orang nak beli kursi healing. Ada plan nak beli kemah tapi tak ada masa lah nak pergi kemah. Sedapnya baring. Kita orang nak pergi berkemah tapi malas nak kemas. Dan dia sebab lepas kemah tu kena basuh, kena apa semua kan. So kita orang malas. Tadi aku duduk sekejap, so aku tak tahu mana wife aku. Hello, awak kan Oh ni. Rupanya wife aku depan aku je. Aku yang tak perasan. Dia pun tak perasan aku tak. Sama-sama tak perasan. Kita orang beli brand Quechua tau kat Decathlon. So ni bukan barang yang murah bukan barang yang tak kualiti. Cuma harga kita dapat murah. Dan payment. Kita orang ada satu kursi dekat dalam kereta. So memang kita standby je. Kalau nak healing ke mana-mana ke, ada doorstop mana-mana ke, kita orang buka je kursi ni. Settle kita nak gerak ke kereta. Kita orang beli dia punya converter daripada USB ke Type C. Kenapa kita orang beli? Sebab kita orang punya car charger yang before this rupanya voltage dia rendah. So kita orang beli yang car charger untuk support kereta. Kalau tak, susah. Projek nak buat kat rumah. Awak Sabar nak balik. tak sabar nak balik je. Ya, tak sabar nak balik. Sabar sayang. Okey, sebabnya kenapa kita orang kena beli Semua benda-benda ni sebab ni aku tunjuk. Kita orang ada Xiaomi punya car charger, wireless car charger. Kita orang tak tahu pun selama ni benda ni boleh wireless charge. And then kita orang dah tak pakai USB biasa. Kita orang dah pakai Type C. So bila dah pakai Type C, kita orang kena convert kan semua benda-benda ni, tukar balik. Cuma nantilah kita orang nak buat management kabel. So tak apa, kita orang setting dulu. Nanti jumpa korang kat rumah. Okay, bye. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita.